Tentara Nasional Indonesia terus menuai apresiasi internasional. TNI tercatat menerima berbagai penghargaan dan pengakuan khusus dari PBB, termasuk penganugerahan medali kehormatan atas kontribusinya dalam misi perdamaian dunia. Kepercayaan global terhadap Indonesia semakin meningkat. Terbukti baru-baru ini, Indonesia selalu mendapatkan undangan khusus dalam pertemuan penting terkait perjanjian gencatan senjata perang Gaza di Mesir dan Turki yang tidak didapatkan Malaysia. Hal ini pun memicu banyak pertanyaan dari para anggota parlemen Malaysia tentang keikutsertaan Malaysia di kancah internasional. Menhan dan Menteri Luar Negeri Malaysia pun semakin aktif mempromosikan tentaranya ke PBB agar angkatan bersenjata mereka dapat dilibatkan dalam misi pengamanan di Gaza. Mari kita simak video lengkapnya. Satgas TNI kontingen Garuda Unifil 2024-2025 meraih 2 medali pada acara medal parade. 2 medali ini adalah penganugerahan medali PBB dan medali Duta Budaya. Satgas TNI kontingen Garuda Unifil 2024-2025 mendapatkan 2 medali PBB di lapangan Soekarno-Hatta Satgas 2025. Penyematan penganugerahan medali PBB diberikan langsung oleh Mayor Jenderal Jean-Jacques Fatine pada Komandan Satgas. Persatuan Kerjasama Islam OIC perlu menubuhkan pasukan pengaman bagi menangani isu-isu berbangkit seperti penindasan ke atas rakyat Palestin. Pesuruhjaya Suruhanjaya Bebas Tetap Hak Asasi Manusia OIC, Datuk Ahmad Azam Abdul Rahman berkata, daripada 5 negara yang mempunyai kuasa veto dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, tidak ada satu negara pun dari negara Islam. Ada beberapa negara yang kita boleh bergabung, ya, seperti Afrika Selatan, Malaysia, Indonesia, Turki, Qatar, negara Latin Amerika, Ireland, beberapa negara-negara Eropah yang kritikal terhadap apa yang berlaku ini, harus kita mengadakan rundingan, ya, bukan atas nama OIC, bukan atas nama PBB lagi, tapi the like-minded countries. Ya, harus duduk semeja, harus menggerakkan sesuatu, harus merupakan suatu caucus yang mendesak perubahan-perubahan di dalam struktur PBB khususnya, termasuk juga OIC. Saya fikir ini merupakan suatu perkara pendekatan baru yang boleh dilakukan, dan saya yakin bahawa tiba masanya untuk OIC menubuhkan pasukan pengamannya selagi mana negara Islam tidak ada kuasa veto. Ke arah gencatan senjata itu dapat dilaksanakan. Terima kasih. Baik, Dr. Atta. Terima kasih. Ini soalan perpaduan dengan Palestin. Menteri, mengenai advisory opinion ini, kita bangga dengan pendekatan Malaysia. Tetapi yang konkretnya, immediate-nya apa? Bantuan kerjasama dengan negara-negara dan badan-badan itu kita sokong dan perlu disegerakan. Tapi bantuan segera, adakah kita sudah bersedia untuk menghantar pasukan pengaman? Adakah kita sudah menyediakan suatu peruntukan khas untuk pembangunan Palestin? Bagaimana langkah konkret yang segera? Terima kasih. Kita ada Gaza itu. Bahkan yang Berhormat Perdana Menteri telah mengumumkan 100 juta ringgit. Akan digunakan sebahagiannya, saya yakin, untuk kita membina semula Gaza. Tetapi kita tak dapat melakukan pembinaan semula Gaza ini, Datuk Speaker, selagi mana gencatan senjata tidak dilaksanakan sepenuhnya. Itu sebabnya dalam konteks ini kita mengalurkan Pelan Damai Gaza yang dipelopori oleh Amerika Syarikat di Syam Al-Sheikh di Mesir itu. Walaupun kita agak bimbang, sepatutnya pelan itu lebih komprehensif, tetapi tidak menyebabkan soal hak penentuan nasib rakyat Palestin dan sebagainya. Tapi kita ke arah untuk melihat sebuah gencatan senjata dapat dilaksanakan sepenuhnya. Dan dalam konteks ini, baru-baru ini Wisma Putra itu telah memanggil satu mesyuarat khas yang berhormat untuk berbicara dengan 9 NGO. Dan sehingga saat ini lebih kurang 60 ke 80 truk saya dibenarkan masuk. Dan kita juga punya kerjasama dengan kerajaan Jordan untuk kita menyalurkan lebih banyak kita punya bantuan. Tapi insyaAllah kita berharap Pelan Damai dapat dilaksanakan kerana gencatan senjata fasa kedua ini sedang diinisiat oleh mediating countries yang terlibat. Mudah-mudahan ianya menjadi kenyataan, supaya kita dapat memberikan sumbangan kita lebih banyak, kemudian kita boleh mulakan proses membina semula Gaza ini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Menteri. Satu penjelasan yang baik.
jumlah wang 100 juta yang akan diperuntukkan ke Gaza ini pun kita perlu halusi juga di peringkat Dewan ini. Tapi kalau untuk tujuan yang baik, yang universal, yang mempromosikan keamanan, saya rasa itu satu usaha baik oleh Kerajaan Madani. Kita bukan negara Islam. So bila bukan negara Islam, kita tidak tertakluk kepada prinsip-prinsip pemerintahan secara Islam. Sebab banyak perkara yang kita tidak boleh laksanakan. Sebagai contoh, kita nak laksanakan undang-undang hudud, dan itu satu kewajipan sebenarnya. Okey, tetapi boleh tak kita laksanakan? Tak boleh, kerana kita ini negara yang berasas kepada perlembagaan, dan perlembagaan yang paling tinggi adalah perlembagaan negara. Perlembagaan persekutuan, yang mana tak boleh buat satu undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan persekutuan. Contohnya, so kita tak boleh buat lah. Itu fakta yang kita kena terima, sahabat-sahabat. Betul ke Malaysia ini negara Islam? Jawapannya, tidak. Malaysia bukan negara Islam. Jangan terkejut. Jangan sentak. Aku akan jelaskan. Sebab bila kita faham benda ni, baru kita akan sedar kenapa umat hari ini semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla. Bapa kemerdekaan Tunku Abdul Rahman bagi tahu, Malaysia bukan negara Islam. Tapi Malaysia adalah negara sekular. Ramai orang ingat bila dalam IC tulis Islam, bila ada masjid besar, bila ada program agama, terus negara kita automatik jadi negara Islam. Padahal hakikatnya tidak. Malaysia adalah negara sekular. Undang-undang kita bukan berpaksikan Al-Quran dan juga Sunnah. Sistem yang kita ambil hari ini terus daripada tinggalan British. Satu sistem yang memang direka untuk mengasingkan manusia daripada agama Islam. Tak ada kilang arak, tak ada lesen judi, tak ada hiburan yang merosakkan masyarakat, tak ada rumah urut bersepah, tak ada pusat-pusat hiburan seperti clubbing dan sebagainya. Tak ada sistem ekonomi kapitalis yang menindas. Semua peraturan mesti tunduk kepada syariat Allah. Barulah namanya negara Islam. Memang Yahudi tidak ada tanah. Berjalan merantau ke Afrika sampai ke Tanah Melayu. Siapa boleh sebut kat saya satu-satunya negeri Tanah Melayu yang ada Yahudi? Jangan cakap kau kuat sebab negeri saya, okey? Malaysia sebenarnya pernah menjadi tempat tinggal orang Yahudi. Buktinya di Pulau Pinang terdapat perkuburan terbesar orang Yahudi di Malaysia. Di sini terdapat kira-kira 106 buah kubur. Orang Yahudi pernah hidup secara terbuka di Malaysia di Negeri Sembilan, Melaka dan kebanyakannya adalah di Pulau Pinang. Sehingga akhir tahun 1970-an. Orang Yahudi mula menapak di Tanah Melayu sejak sekitar kurun ke-9 dan ia bermula di Lembah Bujang. Ada juga menyatakan bahawa terdapat penghijrahan secara beramai-ramai oleh orang Yahudi dari wilayah Baghdad Uthmaniyah ke Tanah Melayu ketika pemerintahan Daud Pasha sekitar tahun 1817 hingga tahun 1831. Sampai di sini video hiburan dari tetangga kita Malaysia. Semoga Anda semua terhibur, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info terbaru. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.